Saya dah muak dengar alasan daripada orang yang tak boleh urus masa tapi berangan nak berjaya dalam dunia korporat. Suara dingin Encik Ismail, pengarah sumber manusia berusia 40-an itu, bergema di dalam bilik temu duga. Sambil merenung tajam ke arah graduan universiti yang menggigil di hadapannya, dia menyelak resume gadis itu dengan kasar. Asas sebagai seorang profesional pun awak tiada. Itu saja. Saat kata-kata itu diucapkan, hati Aina yang berusia 22 tahun seakan pecah berkecai. Namun, 3 jam sebelum detik yang memalukan ini, di sebuah flat kos rendah yang disinari cahaya pagi, Aina masih dipenuhi harapan. Pukul 6 pagi, Aina terjaga oleh bunyi batuk ibunya. Mendengar bunyi nafas yang sukar dari bilik sebelah, dia segera melompat dari katil. Di sisi katil ibunya, lebih 10 botol ubat tersusun rapi. Kos perubatan sahaja mencecah RM3,000 sebulan. Dengan pinjaman PTPTN dan kerja sambilan shift malam di sebuah kedai serbaneka, mereka dapat bertahan, tetapi kewangan keluarga sentiasa di hujung tanduk. Di dapur, adiknya yang berusia 12 tahun, Adila, sedang membetulkan tudung sekolahnya. Kak Aina, hari ni temu duga akhir, kan? Ya, semoga berjaya. Akak mesti dapat kerja tu. Sambil mengusap lembut kepala Adila, Aina berikrar di dalam hati, jika dia gagal dalam temu duga ini, tiada harapan lagi. Sudah 7 tahun sejak ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Beban untuk menyara keluarga kini terpikul di bahunya yang kecil. Sambil menyediakan sarapan, Aina meneliti ruangan ekonomi di surat khabar. Arah aliran pasaran saham, prestasi syarikat, artikel penyusunan semula industri. Walaupun dia mengambil jurusan pengurusan perniagaan di universiti, minatnya jauh lebih mendalam berbanding rakan-rakannya. Dia seolah-olah secara semula jadi dapat membaca keadaan sebenar syarikat daripada laporan kewangan dan memahami makna di sebalik angka-angka. Kadang-kadang, dia sendiri berasa hairan dengan kebolehannya itu. Tetapi sekarang, persiapan untuk temu duga lebih penting. Sambil membetulkan kolar sut di hadapan cermin, Aina menarik nafas dalam-dalam. Sut lama itu milik ibunya semasa zaman universiti. Walaupun saiznya padan, rekaannya nampak ketinggalan zaman. Namun, inilah yang terbaik mampu dilakukannya ketika ini. Pukul 8 pagi, dalam perjalanan ke lokasi temu duga, Aina sedang menunggu di lintasan belang di sebatang jalan raya utama di Kuala Lumpur. Apabila lampu isyarat bertukar hijau dan dia mula melangkah, dia terdengar bunyi sesuatu yang jatuh di hadapannya. Seorang lelaki tua beruban sedang terduduk di jalan raya, memegang dadanya dan kelihatan sesak nafas. Orang ramai di sekeliling hanya memerhati dari jauh tanpa berhenti untuk membantu. Aina tergamam. Temu duga akan bermula dalam 30 minit lagi. Lokasinya hanya 15 minit berjalan kaki dari situ. Tiada masa untuk teragak-agak. Pakcik tak apa-apa. Tanpa berfikir panjang, Aina terus meluru ke arah lelaki tua itu. Saya panggilkan ambulans ya. Lelaki tua itu mengangguk lemah dan menggenggam tangan Aina. Terima kasih, nak. Aina merasakan keakraban yang aneh dari pandangan matanya yang lembut. Ambulans tiba 15 minit kemudian. Semasa lelaki tua itu dibawa pergi, dia menunduk sedikit ke arah Aina. Orang baik seperti kamu pasti akan menerima balasan yang baik. Dengan kata-kata itu di hati, Aina bergegas ke lokasi temu duga. Sebuah bangunan pencakar langit di kawasan KLCC. Apabila dia memberitahu namanya di kaunter penyambut tetamu, seorang pekerja wanita muda menunjukkan riak muka yang jelas serba salah. Cik Aina, ya? Awak dah lewat 5 minit. Sementara itu, calon-calon lain yang tiba lebih awal semuanya memakai sut mahal dan kelihatan penuh keyakinan. Aina berasa rendah diri sambil bergegas ke bilik temu duga. Cik Aina, sila masuk. Apabila pintu bilik temu duga dibuka, 3 orang penemu duga sedang duduk di dalamnya. Di tengah-tengah ialah Encik Ismail, pengarah sumber manusia, diapit oleh 2 orang eksekutif pengambilan pekerja yang lebih muda. Maafkan saya. Saya minta maaf kerana terlewat. Aina menunduk hormat dan duduk di kerusi yang disediakan.
Kenyataan pertama Encik Ismail begitu dingin, gagal menepati masa adalah satu kesilapan besar bagi seorang profesional. Kata-kata itu membuatkan dada Aina terasa sesak. Tadi dalam perjalanan, ada seseorang yang jatuh sakit dan saya terpaksa membantunya. Begitu rupanya, tapi syarikat bukan badan kebajikan untuk mengambil pekerja atas dasar simpati. Di sebelah Encik Ismail, seorang eksekutif muda bernama Encik Farid mengeluh perlahan sambil menyelak dokumen. Aina memerhatikan gerak-geri itu dengan tenang. Sambil membaca riak wajah, nada suara dan bahasa badan para penemu duga, dia terus menjawab soalan-soalan mereka. Sila beritahu kami motivasi anda untuk memohon. Saya amat bersimpati dengan falsafah syarikat tuan, iaitu pengurusan yang menghargai insan. Apabila Aina menjawab, Encik Ismail tersenyum sinis. Menghargai insan? Apa maksudnya secara spesifik pada pandangan awak? Saya percaya ia bermaksud menghormati kepribadian setiap pekerja dan mewujudkan persekitaran di mana mereka boleh menyerlahkan potensi sepenuhnya. Mendengar jawapan itu, eksekutif muda yang duduk di sebelah kiri, Puan Siti, sedikit mencondongkan badannya ke hadapan. Aina tidak terlepas pandang perubahan kecil itu. Pada masa yang sama, dia perasan Puan Siti sedang menulis sesuatu di dalam dokumennya. Walaupun temu duga sedang berlangsung, sebahagian daripada kesedaran Aina sentiasa memerhatikan sekeliling. Ia adalah tabiat yang telah sebati dengannya sejak 7 tahun lalu untuk terus bertahan. Sila perkenalkan kelebihan diri anda. Suara Encik Ismail kedengaran seolah-olah keputusannya sudah muktamad. Aina menegakkan badannya dan mula melafazkan kata-kata yang telah disediakannya. Kelebihan saya ialah keupayaan untuk mencari jalan penyelesaian tanpa berputus asa walaupun dalam situasi yang sukar. Sejak ayah saya meninggal dunia, saya terus belajar sambil menyara keluarga dan sentiasa mengatasi cabaran dengan usaha dan kebijaksanaan. Itu cuma cerita sedih, potong Encik Ismail dengan nada mengejek. Syarikat mahukan hasil. Ini bukan dunia fantasi di mana awak akan dinilai hanya kerana pernah hidup susah. Encik Farid di sebelahnya mengangguk dan menambah, terus terang, jika dilihat pada resume awak, ia agak kurang memberangsangkan berbanding calon-calon lain. Pipi Aina terasa sedikit panas, namun dia menahan emosinya dan menjawab dengan tenang. Memang benar, saya tidak mempunyai pencapaian yang hebat, tetapi saya telah berusaha sedaya upaya dalam persekitaran yang serba kekurangan. Berusaha itu perkara biasa. Tiada gunanya jika tidak membuahkan hasil. Kata-kata Encik Ismail seolah-olah menafikan seluruh hidup Aina. Skor MUAT awak pun sederhana dan tiada kelayakan lain yang menonjol, tambah Puan Siti, seolah-olah menambah garam pada luka. Nampaknya awak masih jauh daripada kriteria bakat global yang dicari oleh syarikat. Pada ketika itu, pintu bilik temu duga diketuk perlahan. Maaf mengganggu. Penyambut tetamu tadi masuk membawa beberapa dokumen dan berbisik sesuatu kepada Encik Ismail. Encik Ismail meneliti dokumen itu dan dahinya sedikit berkerut. Baiklah, ini kes kecemasan, ya. Riak wajah Encik Ismail menunjukkan sedikit kegelisahan selepas melihat dokumen itu. Namun, kejutan sebenar masih belum tiba. Apabila temu duga disambung semula, eksekutif muda di hujung kiri, Encik Farid, mula bersuara buat pertama kalinya. Cik Aina, sejauh mana kajian yang telah awak lakukan tentang syarikat kami? Ya. Saya telah mengkaji keadaan kewangan syarikat, analisis pesaing dan trend industri. Encik Farid mencondongkan badannya ke hadapan. Secara spesifik, Aina membuka buku catatannya dan mula menerangkan data yang telah disusunnya dengan rapi. Kadar pertumbuhan jualan purata tahunan untuk 5 tahun lepas ialah 3.2%, mengatasi pesaing industri iaitu 2.8%. Terutamanya, keuntungan perniagaan di luar negara telah meningkat. Riak wajah Encik Farid berubah. Analisis Aina setaraf dengan kandungan yang digunakan dalam latihan pekerja baru. Bagaimana pula dengan trend ROE? Tanya Encik Farid lagi. Ia telah meningkat daripada 8.2% kepada 10.1% dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Saya percaya ini adalah kerana kesan pelaburan dalam perniagaan baharu mula kelihatan.
Mendengar jawapan itu, Encik Farid tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Tidak ramai pelajar yang mampu membuat analisis ROE sendiri. Namun, Encik Ismail menyampuk dengan nada tidak puas hati. Menghafal angka sahaja tidak cukup. Perniagaan sebenar tidak selalunya berjalan mengikut teori. Saya setuju, balas Aina dengan tenang. Sebab itulah saya percaya budaya korporat dan sumbangan pekerja di sebalik angka-angka itu adalah penting. Sambil menjeling ke arah Encik Ismail, Encik Farid berbisik di dalam hati. Gadis ini sungguh hebat. Kenapa Encik Ismail tidak nampak? Analisis korporat yang Encik Farid sendiri ambil masa 3 tahun untuk fahami selepas menyertai syarikat. Pelajar ini sudah pun menguasainya. Temu duga selesai. Encik Ismail menamatkan sesi secara tiba-tiba. Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh seminggu. Aina menunduk hormat dan meninggalkan bilik temu duga. Sambil berjalan di koridor, dia teringat perbezaan riak wajah antara Encik Ismail dan Encik Farid. Walaupun mereka bekerja di syarikat yang sama, kenapa reaksi mereka begitu berbeza? Setelah selesai temu duga, Aina berehat seketika di sebuah kafe di tingkat bawah bangunan itu. Dia membuka buku catatannya dan mengimbas kembali temu duga tadi. Pandangan dingin pengarah sumber manusia Encik Ismail, sikap merendah-rendahkan Puan Siti dan riak wajah keliru Encik Farid. Mencatat segalanya dengan terperinci adalah tabiat yang dilakukannya sejak 7 tahun lalu. 7 tahun yang lalu, ketika ayahnya meninggal dunia, Aina baru berusia 15 tahun, keluarganya menjadi kelam kabut dan ibunya tenggelam dalam kesedihan. Pada waktu itu, Aina yang masih di bangku sekolah menengah membuat keputusan dia tidak mahu kehilangan orang yang disayanginya lagi. Untuk itu, dia perlu memahami perasaan dan keadaan orang di sekelilingnya dengan tepat. Sejak itu, dia mula memerhatikan perubahan kecil pada riak wajah, nada suara dan gerak-geri orang lain. Untuk mengesan perubahan kesihatan ibunya secepat mungkin, untuk tidak terlepas pandang masalah adiknya, dan tanpa sedar, dia telah menggunakan kebolehan itu dalam temu duga hari ini. Di sudut buku catatannya, tertulis nota-nota kecil. Encik Ismail, gelisah selepas menerima dokumen kecemasan, mungkin sedang menunggu sesuatu. Encik Farid, terkejut dengan analisis syarikat, bersikap positif terhadap pengambilan. Puan Siti hanya mengikut arahan ketua, tiada pertimbangan sendiri. Catatan pemerhatian ini dilakukannya secara semula jadi tanpa disedarinya. Sambil minum teh di kafe, dia memikirkan tentang prestasi temu duganya hari ini. Keputusannya mungkin tidak memberangsangkan, tetapi dia tahu ada seorang penyokong, iaitu Encik Farid. Itu sahaja sudah cukup bermakna. Melihat jam, sudah pukul 2 petang. Dia perlu bergegas pulang untuk menemani ibunya ke hospital. Aina menutup buku catatannya dan bangun. Dia masih tidak tahu bahawa temu duga ini akan menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Selepas pulang dan menghantar ibunya ke hospital, Aina seperti biasa duduk di hadapan komputernya. Masih ada masa sebelum shift malamnya di kedai serbaneka bermula, jadi dia menggunakan masa itu untuk meneruskan kajian syarikatnya. Dia ingin mengesahkan rasa janggal yang dirasainya semasa temu duga. Sambil mencari maklumat terperinci tentang syarikat di internet, sebuah artikel menarik perhatiannya. Penasihat kanan dari keluarga pengasas terus melawat tapak operasi. Artikel itu menyebut bahawa penasihat kanan berusia 80-an itu masih melawat tapak operasi dan berdialog secara langsung dengan para pekerja. Sikapnya yang terus mengamalkan pengurusan yang menghargai insan tidak pernah berubah sejak syarikat itu ditubuhkan. Aina terus mencari. Dia terjumpa satu artikel akhbar lama mengenai penasihat kanan itu, sebuah artikel temu bual 20 tahun yang lalu. Dalam pengambilan pekerja, kami paling mementingkan kepribadian seseorang, bukan kelayakan akademik atau pangkat. Pengalaman mengatasi kesukaran adalah aset yang sebenar. Sambil membaca artikel itu, Aina berasa hairan. Kandungannya bertentangan sama sekali dengan nilai yang ditunjukkan oleh Encik Ismail semasa temu duga hari ini. Syarikat yang sama, tetapi kenapa cara pemikiran mereka begitu berbeza? Dia meneliti semula halaman kajian syarikat di buku catatannya.
Di situ, terdapat maklumat terperinci mengenai struktur organisasi dan jawatan, komposisi jabatan sumber manusia, proses membuat keputusan dan pengaruh penasihat kanan. Dengan menggabungkan maklumat-maklumat ini, dia faham bahawa keputusan pengarah sumber manusia Encik Ismail tidak semestinya muktamad. Tanpa sedar, Aina terus mencatat dengan pensil. Proses menyambungkan serpihan maklumat untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, ia adalah kemahiran untuk terus hidup yang dipelajarinya secara semula jadi sejak kecil. Pukul 8 malam, dalam perjalanan ke tempat kerja sambilan, Aina mengimbas kembali hari itu, penghinaan semasa temu duga, kejadian di lintasan belang dan maklumat syarikat yang dicarinya. Sesuatu seakan-akan mahu bercantum, tetapi masih belum jelas. Dia masih tidak tahu bahawa pengumpulan maklumat kecil ini akan membuka pintu kepada satu perkembangan yang tidak pernah dijangkakan. Keesokan petangnya, Aina menerima satu panggilan telefon. "Boleh saya bercakap dengan Cik Aina? Saya Farid, dari temu duga semalam." Suara di hujung talian adalah milik eksekutif muda yang bersikap baik hati kepadanya. "Ya, saya. Sebenarnya, ada sesuatu yang saya ingin bincangkan dengan Cik." Tempat yang dijanjikan adalah sebuah kafe kecil berhampiran syarikat. Encik Farid memulakan perbualan dengan riak, wajah serba salah. "Mengenai temu duga semalam, terus terang saya berasa ragu-ragu dengan keputusan Encik Ismail." Aina hanya mendengar dengan senyap. Analisis syarikat Cik Aina, sejujurnya, berada di tahap yang tinggi, walaupun di kalangan staf kami. Tapi kenapa penilaiannya jadi begitu? Encik Farid memandang sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Sebenarnya, Encik Ismail ada pendiriannya sendiri. Dia berpendapat bahawa pelajar yang mendramatiskan cerita sedih tidak boleh dipakai. Orang yang berfikiran manja adalah barah kepada syarikat. Mendengar kata-kata itu, Aina faham sikap Encik Ismail semalam. Dari awal lagi, dia berniat untuk menyingkirkan calon yang mempunyai latar belakang sepertinya. "Tapi itu bukan polisi syarikat," sambung Encik Farid. "Ia bertentangan dengan falsafah keluarga pengasas." Encik Ismail seorang yang mementingkan kecekapan dan sering bertentangan pendapat dengan penasihat kanan. Aina mendengar sambil mencatat di buku notanya. Konflik nilai dalam organisasi. Itulah punca rasa janggal yang dirasainya semalam. "Orang seperti Cik Aina sepatutnya menjadi calon yang dicari oleh syarikat kami." Kata-kata Encik Farid membuatkan Aina berasa serba salah. Dia kecewa kerana dinilai secara tidak adil akibat prejudis Encik Ismail. Tetapi pada masa yang sama, dia tahu bukan seluruh syarikat berfikiran begitu. "Terima kasih, tapi keputusannya sudah muktamad, kan?" kata Aina dengan nada pasrah. Encik Farid menggelengkan kepala. "Belum tentu. Keputusan akhir memerlukan kelulusan penasihat kanan." Pada ketika itu, telefon bimbit Encik Farid berdering. Selepas menjawab panggilan, wajahnya menjadi pucat. Sesuatu yang buruk telah berlaku. "Pagi semalam, penasihat kanan kita rebah. Penasihat kanan diserang sakit jantung dan dikejarkan ke hospital." Suara Encik Farid bergetar. "Pagi semalam, beliau rebah di lintasan belang berhampiran pejabat." Wajah Aina serta-merta pucat. "Beliau tak apa-apa. Beliau sudah sedar, tapi masih di hospital." Encik Farid memegang kepalanya. "Habislah kita. Keputusan Encik Ismail pasti akan diluluskan. Tanpa penasihat kanan, keputusan muktamad Jabatan Sumber Manusia akan diserahkan kepadanya." Aina mendengar dengan senyap. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu fikirannya. Dia teringat lelaki tua yang dibantunya di lintasan belang semalam. "Maaf, lintasan belang yang mana satu ya?" "Persimpangan jalan besar. Lebih kurang 5 minit berjalan kaki dari pejabat." Jantung Aina berdegup kencang. Pukul berapa kejadian itu berlaku? Kira-kira pukul 8 pagi. Pada waktu itu, Aina sedang dalam perjalanan ke temu duga dan dia berada betul-betul di persimpangan itu. Dia telah membantu seorang lelaki tua beruban yang rebah. Tak mungkin. Orang itu, Encik Farid, siapa nama penasihat kanan itu? Tan Sri Hashim. Saat mendengar nama itu, satu imej yang jelas muncul kembali dalam ingatan Aina. Pukul 8 pagi, seorang lelaki tua beruban rebah di lintasan belang.
Orang ramai hanya melihat dari jauh, tiada siapa yang berani mendekat. Tanpa teragak-agak, Aina berlari dan memeriksa nadinya. Lelaki itu sedar, tetapi memegang dadanya. Kelihatan sesak nafas. "Pak Cik tak apa-apa, saya panggilkan ambulansia." Lelaki tua itu mengangguk lemah dan menggenggam tangan Aina. "Terima kasih, nak." Pandangan matanya yang lembut dan suaranya yang serak. Selama 15 minit sehingga ambulans tiba, Aina sentiasa berada di sisinya. Akibatnya, dia terlewat ketemu duga. Encik Farid tidak sedar, gadis di hadapannya inilah penyelamat Tan Sri Hashim, dan kerana perbuatan itulah dia terlewat ketemu duga dan dicap tidak boleh mengurus masa oleh Encik Ismail. "Cik Aina, kenapa ni?" Suara Encik Farid kedengaran bimbang. Aina menarik nafas dalam-dalam. "Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan." Aina menceritakan dengan terperinci kejadian pagi semalam. Tentang dia meluru ke arah lelaki tua yang rebah di lintasan belang, menemaninya sehingga ambulans tiba, dan itulah sebabnya dia terlewat ketemu duga. Encik Farid terdiam. "Jadi, Cik Aina yang..." "Ya, sayalah yang menolong Tan Sri Hashim." Keheningan menyelubungi kafe itu. Encik Farid meletakkan cawan kopinya dengan tangan yang terketar-ketar. Encik Ismail kata, alasan Cik Aina itu hanyalah rekaan. Katanya, alasan menolong orang tidak boleh diterima. Buat pertama kalinya, riak kemarahan terpancar di wajah Aina. "Ini perkara besar." Encik Farid bangun, "Kita perlu segera ke hospital dan sahkan dengan Tan Sri Hashim." Tetapi Aina menggelengkan kepala. "Sekarang, kesihatan Tan Sri adalah keutamaan. Perkara saya boleh tunggu." Pada ketika itu, telefon bimbit Encik Farid berdering lagi. "Ya," Farid bercakap. Suara yang tenang kedengaran di hujung talian. "Apa, Tan Sri mahu berjumpa esok?" Encik Farid meletakkan telefon dengan riak terkejut. "Tan Sri Hashim sendiri yang hubungi. Beliau mahu berjumpa dengan Cik Aina esok." Aina tersenyum tenang. "Kesihatan beliau macam mana?" "Katanya sudah pulih sepenuhnya. Dan beliau berkeras mahu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkannya semalam." Namun, Aina tidak tahu apa yang menantinya di hospital, bukan sekadar ucapan terima kasih. Tan Sri Hashim mempunyai satu lagi rahsia yang tiada siapa tahu, dan kebenaran terbesar tersembunyi di tempat yang tidak dijangka. Keesokan petangnya, di sebuah bilik persendirian di hospital, Tan Sri Hashim tersenyum mesra. "Kamulah yang selamatkan saya." "Ya, terima kasih banyak-banyak." Tan Sri menundukkan kepalanya kepada Aina yang duduk di sisi katil. "Sama-sama, Tan Sri. Saya hanya melakukan perkara yang betul." Tan Sri berpaling kepada Encik Farid. Bagaimana dengan keputusan temuduga gadis ini? Apabila Encik Farid teragak-agak untuk menjawab, riak wajah Tan Sri berubah. "Jangan-jangan dia ditolak?" "Ya." Encik Ismail menolaknya kerana lewat. Mata Tan Sri memancarkan cahaya yang tajam. "Bukankah dia sudah memberitahu sebab kelewatannya kerana menolong orang? Apa kata Encik Ismail tentang itu?" Encik Farid menjawab dengan berat. "Dia kata itu cuma rekaan. Alasan yang tidak masuk akal." Pada saat itu, riak wajah Tan Sri berubah sepenuhnya. "Farid, panggil Encik Ismail ke sini sekarang juga." Mesyuarat tergempar. "Tapi, Tan Sri kan..." "Tidak mengapa, panggil dia sekarang." Sejam kemudian, Encik Ismail muncul di bilik hospital. Dia terkejut melihat Aina berada di situ. "Cik Aina, kenapa awak di sini?" Tan Sri bersuara dengan tenang. "Encik Ismail, sila jelaskan tentang temuduga gadis ini." Encik Ismail menjawab dengan penuh keyakinan. "Beliau gagal dalam pengurusan masa asas, jadi saya putuskan untuk tidak mengambilnya." "Awak dengar tak sebab dia lewat?" "Cerita rekaan kononnya menolong orang. Itu alasan yang tidak boleh diterima bagi seorang profesional." Mata Tan Sri menjadi sedingin ais. "Cerita rekaan?" "Ya." "Mana mungkin, saya percaya cerita yang begitu." Encik Ismail, suara Tan Sri bergema di dalam bilik. "Mangsa, cerita rekaan itu adalah saya sendiri." Wajah Encik Ismail menjadi pucat lesi. "Kalau bukan kerana Cik Aina, saya mungkin sudah tiada lagi. Awak telah menuduh penyelamat nyawa saya sebagai seorang penipu." Tetapi cerita Tan Sri belum berakhir.
Sebenarnya, ada satu lagi perkara yang ingin saya ceritakan. Tan Sri mengeluarkan sekeping gambar lama dari tangannya. Cik Aina, nama ayah kamu Kamal bin Ahmad, kan? Mata Aina terbeliak. Ya, betul. Macam mana? Sudah kuduga. 7 tahun lalu, saya pernah bekerja dengan ayah kamu. Suara Tan Sri bergetar. Kamal adalah orang yang paling saya percayai. Ketika dia meninggal dunia akibat serangan jantung, saya berada di luar negara dan tidak sempat menghadiri pengebumiannya. Air mata mula mengalir di pipi Aina. Sejak hari itu, saya sentiasa menyesal kerana tidak dapat berbuat apa-apa untuk keluarganya. Sambil memandang gambar itu, Tan Sri menyambung. Ayah kamu dikenali di syarikat sebagai seorang pemimpin sejati yang memahami penderitaan orang lain. Jika ada rakan sekerja yang dalam kesusahan, dia akan menolong mereka walaupun terpaksa mengetepikan urusannya sendiri. Encik Ismail menggigil. Calon yang ditolaknya adalah anak kepada rakan sekerja yang paling dihormati oleh Tan Sri Hashim. Cik Aina, kamu memang anak ayahmu. Tan Sri tersenyum. Sifat baik hati yang tidak sanggup melihat orang dalam kesusahan. Itu sama seperti arwah Kamal. Keheningan yang mendalam menyelubungi bilik itu. Encik Ismail terduduk di kerusi, manakala Encik Farid ternganga kerana terkejut. Air mata mengalir perlahan di pipi Aina. Ketika ayah kamu meninggal, saya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tan Sri dengan suara yang lembut. Tetapi hari ini, saya dapat bertemu dengan kamu. Ini pasti sudah takdir. Dengan suara yang bergetar, Aina bertanya. Ayah saya? Orangnya macam mana? Tan Sri tersenyum. Kamal seorang yang menghargai nilai yang tidak dapat diukur dengan angka semata-mata. Dia paling memahami masalah keluarga orang bawahannya dan dia seorang yang genius dalam menyerlahkan keunikan setiap individu. Kemudian, dia berpaling kepada Encik Ismail. Encik Ismail, awak masih ingat kekuatan sebenar syarikat kita? Pengurusan yang menghargai insan. Tepat sekali. Dan Kamal adalah orang yang melambangkan falsafah itu. Tan Sri membuka dokumen di tangannya. Sebenarnya, saya telah memberi perhatian kepada permohonan Cik Aina sejak dari awal lagi. Hah? Aina terkejut. Sebaik sahaja saya melihat resume awak. Saya tahu awak anak Kamal dan markah peperiksaan kemasukan, kedalaman kajian syarikat, semuanya menepati kriteria yang kami cari. Dengan suara yang bergetar, Encik Ismail berkata, tapi, saya telah menolaknya. Keputusan awak tidak sah. Suara Tan Sri tenang tetapi penuh dengan kuasa mutlak. Insiden ini membuktikan bahawa awak tidak mampu melihat nilai sebenar seseorang. Tan Sri berpaling semula kepada Aina. Cik Aina, secara rasminya, saya menawarkan jawatan ini kepada awak dan pada masa akan datang, saya mahu awak meneruskan legasi ayah awak. Saya? Ya. Saya mahu amanahkan kepada awak impian ayah awak untuk membina sebuah pengurusan yang benar-benar menghargai insan. Encik Farid menitiskan air mata kerana terharu. Hebat. Jika orang seperti Cik Aina ada di syarikat kita. Akhir sekali, Tan Sri berkata kepada Encik Ismail, Encik Ismail, saya arahkan awak untuk berpindah ke jabatan lain. Kecekapan itu penting, tetapi saya tidak boleh serahkan urusan sumber manusia kepada orang yang tidak memahami hati budi manusia. Aina menunduk hormat. Terima kasih, Tan Sri. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk meneruskan legasi ayah saya. Tidak, saya yang patut berterima kasih. Awak telah menyelamatkan nyawa saya dan membolehkan saya menunaikan janji saya kepada arwah Kamal. Mata Tan Sri memancarkan cahaya yang hangat. Kamal, anak perempuanmu telah membesar dengan baik. Pasti kau tenang di sana. 3 bulan kemudian, pada musim bunga, Aina melangkah masuk ke Jabatan Sumber Manusia di bangunan yang sama sebagai pekerja baru. Berbeza dengan hari temuduga itu, kali ini dia disambut dengan tepukan gemuruh. Encik Farid, yang kini menjadi seniornya, membawanya melawat setiap bahagian. Tahniah, Cik Aina. Sapa penyambut tetamu dengan senyuman. Wajahnya sangat berbeza dengan riak serba salah yang ditunjukkannya pada hari itu. Aina berasa sedikit aneh melihat bagaimana sikap seseorang boleh berubah mengikut kedudukan dan situasi.
Di Jabatan Sumber Manusia, proses penggubalan kriteria pengambilan pekerja yang baru telah bermula. Satu reformasi untuk memastikan ketidakadilan yang dialami Aina tidak berulang lagi dengan memberi penekanan bukan sahaja pada kelayakan akademik tetapi juga pada kepribadian dan pengalaman mengatasi kesukaran. Cadangan Cik Aina sangat bernas. Rakan-rakan sekerja memberi perhatian kepada ideanya. Memberi peluang yang adil kepada pelajar dari pelbagai latar belakang, mencipta garis panduan untuk menghapuskan prejudis penemu duga. Semuanya adalah cadangan yang meyakinkan berdasarkan pengalaman sebenar. Pada waktu makan tengah hari, Aina menziarahi Tan Sri Hashim. Tan Sri yang telah pulih sepenuhnya masih dengan senyumannya yang tenang. Bagaimana keadaan ibu kamu? Alhamdulillah, berkat Tan Sri perkenalkan hospital yang baik, dia kini dapat fokus pada rawatannya. Tan Sri menunjukkan riak lega. Adik kamu pula bagaimana? Baik Tan Sri. Dia selalu berbangga menceritakan kakaknya bekerja di syarikat yang hebat. Mereka berdua ketawa. Ayah kamu pasti gembira. Pada waktu petang, Aina menuju ke hospital untuk menjemput ibu dan adiknya. Sambil melintasi lintasan belang yang sama, dia merenung keajaiban takdir. Jika pada waktu itu dia tidak menolong Tan Sri Hashim, jika dia hanya berlalu pergi kerana takut terlewat, dirinya yang sekarang tidak akan wujud. Hidup ini ditentukan oleh himpunan pilihan-pilihan kecil. Dan apabila kita membuat pilihan yang betul, jalan pasti akan terbuka. Setahun kemudian, pada musim bunga, Aina sedang mengendalikan musim temuduga yang baru sebagai ketua pengambilan pekerja di Jabatan Sumber Manusia. Di dalam bilik mesyuarat, calon-calon dari pelbagai latar belakang duduk dengan perasaan gementar. Di antara mereka, kelihatan seorang graduan wanita yang memakai sut lama. Jangan risau, bertenang saja, sapa Aina dengan senyuman lembut. Apa yang kami lihat ialah daya tarikan anda sebagai seorang insan. Semasa temuduga berlangsung, pelajar itu menceritakan keadaan keluarganya sambil menitiskan air mata, tentang menjaga neneknya yang sakit sambil menampung yuran pengajian, tentang kadang-kadang terlewat ke kelas kerana penat bekerja sambilan. Namun, dia tidak pernah berputus asa mengejar impiannya. Aina teringat akan dirinya pada hari itu. Itu sangat mengagumkan. Sikap tidak berputus asa walaupun dalam keadaan sukar. Itulah yang kami cari. Selepas temuduga, pelajar itu menunduk hormat dengan air mata yang berlinangan. Ini kali pertama ada orang yang sudi mendengar cerita saya dengan begitu serius. Pada waktu petang, Aina melawat Tan Sri Hashim. Hari ini, saya berjumpa dengan seorang calon yang baik. Baguslah kalau begitu. Berkat kamu, suasana syarikat kita telah berubah. Tan Sri mengangguk dengan puas. Tan Sri, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Aina dengan riak serius. Apakah yang menentukan nilai seseorang? Tan Sri berfikir sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Ia bergantung pada sejauh mana seseorang itu mampu mengambil berat tentang orang lain. Pangkat dan harta akhirnya akan hilang, tetapi hati yang penyayang akan kekal selamanya. Aina mengangguk faham. Kata-kata itu akan menjadi pedoman hidupnya. Di luar tingkap, kelopak bunga sakura gugur perlahan-lahan. Kisah yang bermula dengan penghinaan telah bertukar menjadi sebuah kisah harapan. Dalam kesukaranlah manusia menemui kekuatan sejati. Dan bagi mereka yang membuat pilihan yang betul, cahaya pasti akan menerangi jalan mereka. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itulah kebenaran yang paling penting dalam hidup.